Korang tahu tak? Komodo sebenarnya pemburu yang menakutkan dan sanggup mengekori mangsanya selama berhari-hari dengan cara yang paling mengerikan. Apa yang komodo buat ialah mencari mangsa dan memerhati setiap pergerakan, ke mana mangsa dia berjalan dan tempat yang selalu mangsa pergi. Bila komodo tahu lokasi yang mangsa biasa lawati, komodo akan bersembunyi di tempat yang mangsa pernah berada. Kemudian, dia menunggu berjam-jam di dalam semak sehingga mangsa dia lalu. Bila mangsa lalu, dia akan membuat serangan hendap dan menggigit tanpa amaran. Tapi selalunya mangsa akan terlepas sebab serangan pertama itu memang bukan untuk membunuh. Itu cuma permulaan rancangan komodo. Semasa mangsa melarikan diri, badan mangsa akan terasa lemah dan letih. Ini kerana gigitan komodo mengandungi bisa kuat yang akan melemahkan otot secara perlahan. Bisa itu akan membuat kaki dan otot mangsa lumpuh sepenuhnya. Komodo perlahan-lahan menghampiri dan memakan mangsa hidup-hidup.